sekarang kita tengok peperangan di antara I dan I. Ir dengan Is. Jadi bila jadi macam tu bila kita sebut Iran Syiah berperang dengan kafir. So adakah boleh kita ni Sunni menyokong Iran dalam bab ini? Itu pembukaan sebab kait dengan isu semasa. Baik. Apabila seseorang itu dah menganut Islam, apabila kita kata telah mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, maka dia adalah orang yang beriman, adalah orang Islam, dan mereka itu dikenali sebagai ahlul qiblah. Okey. Orang Islam lah, macam kita sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, tuntutan-tuntutan asas dalam Islam, beriman kepada Allah dan sebagainya. Bila kita kategorikan dia ni sebagai orang Islam, maka dia tidak boleh, yang pertama sekali tidak boleh dibunuh. Tak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Pertama sekali. Keduanya, dia tidak boleh kita merampas harta dia. Kemudian tidak boleh kita mengatakan dia kafir, dia fasik dan sebagainya. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah secara umum. Seperti mana hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta an yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintahkan supaya manusia itu mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila mereka itu telah mengucap 2 kalimah syahadah, mereka itu telah terselamat. Mereka itu tidak boleh dibunuh. Mereka itu terselamat daripada harta mereka, diri mereka. Islam telah menjaga mereka. Jadi ini adalah asas dalam Islam yang melambangkan kemurnian Islam dan keluasan serta penerimaan Islam kepada semua bangsa, semua masyarakat. Jadi disebabkan itu, titik bermula daripada situ, maka Islam itu berkembang di seluruh dunia. Jadi apabila kita melihat ada perbezaan pada pegangan kita dengan mana-mana aliran sekalipun, tetapi kita berpegang kepada agama kita yang tulus ikhlas, iaitu agama Islam. Kita menyokong agama Islam, bukan kita menyokong aliran tersebut. Maka mana-mana orang Islam, dia mesti menyokong orang Islam yang lain. Malah ada perbincangan mengenai bagaimana seseorang pemimpin yang zalim, adakah patut diikut ataupun tidak. Dibahaskan oleh ulama, walaupun pemimpin itu seorang yang zalim, sebagai rakyat mesti mengikut apa yang dibawa oleh pemimpin tersebut selagi tidak bercanggah dengan agama Islam. Berkait dengan Ir dengan Is ini, maka kita sebagai seorang Islam hendaklah kita merasakan bahawa kita perlu menyokong. Menyokong bukan dengan erti kata kita menyokong aliran, tetapi kita menyokong semangat keislaman kita bersama, sebab kita ahli kiblah yang sama. Begitu juga kita dengan mana-mana sekalipun dengan orang Islam yang lain, kita menyokong walaupun ada pendapat-pendapat yang berbeza. Wallahu a'lam. Jadi Iran tu Islam. Syiah masih Islam. Cuma ada isu-isu akidah yang kita tolak. So kita kena bezakan sokongan sebagai seorang Muslim dan juga kepada ideologi. Itu yang kita kena jelas.